Jalan Yahudi di Georgetown, Pulau Pinang kini telah ditukarkan namanya kepada Jalan Zainal Abidin. Jalan ini merupakan sebuah jalan kecil yang menghubungkan Jalan Burma dan Jalan Macalester. Sejarah ringkas Jalan Yahudi, asal-usul nama, dinamakan sempena komuniti kecil Yahudi kebanyakannya keturunan Baghdadi yang pernah menetap di kawasan tersebut sekitar abad ke-19 dan ke-20. Pertukaran nama, kerajaan menukar nama jalan ini kepada Jalan Zainal Abidin atau Jalan Zainul Abidin bagi memperingati S.M. Zainul Abidin, seorang tokoh pendidik tempatan yang terkenal di Pulau Pinang. Peninggalan sejarah, walaupun komuniti tersebut sudah tiada, terdapat sebuah tanah perkuburan Yahudi Penang Jewish Cemetery yang dibuka sejak tahun 1805 masih wujud dan dipelihara dengan baik di jalan ini. Ia diakui sebagai perkuburan Yahudi tertua di Asia Tenggara.